Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang penuh keberkatan ini. Setelah sebulan kita menunaikan ibadah puasa, tibalah masanya untuk kita menyambut kemenangan. Saya berharap sambutan Aidilfitri kali ini membawa kegembiraan, ketenangan dan memperkukuh ikatan silaturrahim di antara kita. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen anda semua dalam menjalankan amanah, terutamanya sebelum cuti perayaan ini. Sebagai warga Kolej Komuniti Besut, saya berharap nilai-nilai murni yang kita pupuk sepanjang Ramadan seperti kesabaran, ketekunan dan keikhlasan akan terus diamalkan dalam kehidupan seharian, termasuk dalam pembelajaran dan tugas kita. Saya Nik Muhammad Kamil bin Nik Hanafi, pengarah Kolej Komuniti Besut, mewakili warga kerja Kolej Komuniti Besut, ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua pelajar, pensyarah dan staf Kolej Komuniti Besut khususnya dan seluruh warga Polisisi Malaysia amnya. Semoga Aidilfitri ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada kita semua. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun dan maaf di atas segala salah dan silap saya sepanjang kita berkenalan. Rumah dihias cantik berseri, pelita buluh menghias laman. Hari raya menjelma lagi, marilah kita bermaaf-maafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.